Bella suka Bratz. Oh, tetapi rakan sebilik Bella adalah sebaliknya. Dia suka rok berat dan warna hitam. Mereka sangat berbeza, tetapi mereka tinggal di bilik yang sama. Wah, lihat rumah anak patung yang cantik ini. Ia seperti mimpi. Baiklah, Tahniah. Tetapi Mia juga mahu rumah anak patung. Adakah itu perkara yang betul untuk anda? Oh, ya. Bagus. Mari kita lihat siapa yang mempunyai rumah yang lebih baik. Jom. Anak patung saya suka bunga segar. Mari hias bumbung dengan kelopak dan bunga. Cantik. Sir, weather session pa yung biwa di sini. Dia Allah kepada bunga. Anak patung saya sangat menyukainya. Dia mencadangkan untuk menambah hati. Mari kita buat kalungan. Ia tidak semudah itu. Tetapi saya boleh mengendalikannya. Wah, lihat kucing itu di atas bumbung. Oh, tidak, berhati-hati. Jangan jatuh. Oh, semuanya baik. Seterusnya, saya perlukan sofa yang cantik. Saya akan gantungkannya di beranda. Kami juga perlukan tumbuhan dan basikal. Anak patung saya sudah menikmati buayan. Oh, apa itu? Mia, saya tidak perlukan sampah awak. Oh, jaket kulit yang sempurna. Mari kita potong di atas bumbung rumah. Oh ya, saya suka duri-duri itu. Sekarang kita ambil tengkorak. Ia sangat hebat. Menghias pintu. Moisturizer hot pen. Kerusi berbentuk bibir. Shop wire express sofa. El nafisek buayan. Membas pantafira bunga riaserak. Tunggu, apa yang anak patung Bella buat di sini? Oh, hidung ingin tahu kamu. Lucu. Tunggu, apa yang patung saya buat di sana? Wow, di mana awak jumpa Tintin ini? Ini sangat courage. Adakah Anda mempunyai idea lain? Sudah tertutur menghiau bumbung dengan garland, gitar, idea yang sebab. Sekarang, artis ganda potret dari yang hibrid di bumbung rumah. Semua orang akan dapat melihatnya. Dan kita ada kereta. Kereta saya sangat cantik. Wah! Itu kelongsor yang berbahaya. Gadis, berhati-hati. Ada cincin yang terbakar. Kamu bergurau? Tunggu, tidak berhenti. Tidak, anak patung saya. Wah! Bertenang, semuanya baik-baik saja. Yang baik, jangan rakuir itu lagi. Kira terlalu serius, Bella. Mari hias kereta. Akan ada bintang di sini. Dan beberapa pancang. Sudah tentu, tengkorak, pelekat Bratz. Dan mari kita pergi. Kita boleh berlomba. Jangan risau, saya akan menghias kereta awak. Ia akan menjadi gebu. Cantik. Menambah lebih banyak butiran. Wah, mainan comel dan pelekat. Kereta paling comel di dunia sudah siap. Baiklah, anak patung Mia mencabar anak patung saya untuk berlomba. Biarkan saja. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi pemenang. Dan kita pergi. Ya, anak patung saya selesai dahulu. Hore! Mari kita lihat apa yang ada di dalam rumah. Masuklah.
Oh, ia sangat kosong. Mari kita mulakan dengan bilik tidur. Saya ada katil. Apa? Ada kucing di dalam. Oh, dia tidak basuh kakinya. Tetapi sekarang kita ada hiasan dinding. Saya tahu. Mari kita buat bilik dalam gaya kucing. Bagaimana dengan katil baru Anda? Wah, mesin cakar. Mari kita lihat. Oh, saya jumpa rumah yang sempurna untuk kucing. Kita letakkan di sini beberapa mainan. Nah, kamu pasti menyukainya. Meletakkan meja, sebuah komputer. Lebih baik Prince Andrew meruihkan. Oh, sekarang anak patung saya mempunyai biliknya sendiri. Ia sangat comel. Warga serius keserisnya berhizat. Berenangnya, and we katilnya. Supaya mereka dengan music. Wah, itu memang hebat. Estimator Ferg sa Prilimawis rin bilik ini, Fro, isentiasa lebih menyeronokkan. Ini anjing dan mangkok, permaidani dan major. Letakkan barang kegemaran Anda di sini. Masuklah, saya buat bilik impian Anda. Saya tahu Anda akan suka ini. Wah, kamu hebat, Boy. Bella, adakah ini milik kamu? Ya, saya jumpa blaster yang hebat. Ia membuat buih. Saya sedang menghias siling bilik baru. Meletakkan rak, jubah mandi, beberapa poster. Wow, segala yang Anda perlukan untuk penjagaan diri. Tandas sudah tentu dan jacuzzi, mengisinya dengan air. Sekarang anak patung saya mempunyai bilik mandi sendiri. Ia seperti salon spa. Sekarang Anda boleh berehat. Adakah Anda suka? Bagus. Oh, Mia, awak mengganggu saya. Betul? Maaf. Apa itu? Anak patung saya lapar. Kita perlu buat dapur. Saya suka yang ini dari majalah. Sedia. Dan perabot yang sempurna. Mari kita pasang juga. Segala yang Anda perlukan. Dan lebih banyak barang. Anak patung saya suka coklat dan burger. Sekarang kamu boleh makan, sayang. Selamat menjamu selera. Sebenarnya saya pun boleh makan. Saya sangat lapar. Wah, anak patung saya juga lapar. Saya akan lakukan semuanya. Biar saya lukis dapur impian. Siap. Membawanya hidup. Wah, anak patung saya suka semua yang manis. Ayo. Anda boleh menikmati segalanya sekarang. Saya tahu yang akan menjadi sedap, kan? Saya akan makan juga. Sedap. Ya, itu tidak baik, Mia. Saya hanya berseronok. Jangan serius. Apa yang salah? Oh, anak patung saya kotor. Saya akan membetulkannya dengan cepat. Saya perlukan bom saya. Dan sekarang, ini bilik mandi. Saya tahu ia hebat. Awak suka tak? Hebat. Saya sangat berantu sour. Baiklah, saya akan membuat bilik persalinan untuk anak patung saya.
Saya hanya perlu membuka beg pakaian ini. Voila. Menggantungkan gaun di sini, aksesori dan kasut. Sekarang mari kita berpakaian. Ayo, tukar pakaian kamu. Mulakan dengan gaun ini. Saya suka. Comel. Awak mengingatkan saya kepada seorang putri. Ambil beberapa gambar. Mia, jangan cemburu. I know charting working new black darang and flawless. Ibigay untuk keyboardin. Ang diorder-remain per Mr. Video bersekali yang semua orang suka. Pilih ini untuk keseronokan benar. Tunggu, siapa yang datang melawat? Siapa itu? Oh, itu anak patung Bella. Mereka menjadi kawan. Mia, jom kita main bersama. Ia akan sangat menyeronokkan. Jom. Kawai kang, meti kayo untuk ke video pans. Minakan komen di ko dan jangan bayar untuk milakan seluruh sabtu. Rumah siapa yang anda lebih suka? Tulis di komen.